Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengadakan perbincangan dengan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, berhubung isu notis amaran yang dikeluarkan Kerajaan Negeri ke atas lot ladang milik Felda dan FGV Holdings Berhad. Ahmad Zahid, yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, isu berkenaan wajar dibincangkan memandangkan Felda berada di bawah Jabatan Perdana Menteri, sekaligus menjadi bidang tanggungjawabnya untuk menangani sebarang permasalahan yang dihadapi agensi itu. Dalam pada itu, Felda dan FGV semalam memaklumkan dalam kenyataan bersama bahawa mereka sedang menjalankan proses simakan menyeluruh ke atas semua dokumen berkaitan bagi menyelesaikan isu notis amaran yang dikeluarkan Kerajaan Terengganu ke atas lot ladang milik agensi itu dan anak syarikatnya. Felda dan FGV menjelaskan proses simakan itu merangkumi sejarah, rekod pembayaran, bayaran premium tanah, status hak milik serta syarat-syarat pembangunan ladang. Langkah berkenaan susulan notis amaran pendudukan secara tidak sah atau kesalahan menceroboh yang dikeluarkan ke atas ladang-ladang Felda dan FGV di daerah Besut, Setiu, Dungun, Hulu Terengganu, Marang dan Kemaman pada 30 November, 1 Disember dan 2 Disember.